Ini isu bukan main-main, ini isu dua darjat. Kita boleh tengok macam mana orang Islam dianiaya dalam sistem ini. Kita nak salahkan PMX, kita nak salahkan Gomen, kita nak salahkan menteri-menteri. Mereka ni ikut telunjuk je. Sebenarnya mereka hanya orang yang ikut sistem yang dibawa oleh British. Sistem yang kita duduk hari ini adalah sistem British. Sistem yang dibuat oleh Lord William Reid. Suruhanjaya Reid. Suruhanjaya Reid tu nama seorang Yahudi. Lord William Reid. Selagi mana kalau kita tengok pasal kes yang ada sekarang ni kan, tengok komen-komen, korang tengok bahagian komen, ramai orang tak puas hati dengan pentadbiran sekarang ni. Memang kita nampak makin dahsyat. Dulu pun sama je kan. Terlebih dahulu aku nak beritahulah kepada walanon, nanti diingatkan aku ni walaon. Tak, aku ni bukan orang politik, aku ni tak bendera sana ke, bendera sini ke, bendera biru ke, bendera kuning ke, bendera hitam ke, bendera putih ke, aku bukan orang dia. Okey, sebab aku memang tak sokong orang-orang politik ni. Sebab apa? Sebab mereka ini hanya menjalankan tugas. Mereka ni hanya boneka dalam sistem yang dibawa oleh British ni. Jadi sebab tu aku nak beritahu pada rakyat Malaysia. Kita kena suruh pemimpin kita tukar sistem yang kita duduk hari ini. Ataupun kita kena bagi tahu pada raja-raja kita, sistem yang kita duduk hari ini bukan sistem undang-undang Islam. Kita tak mengangkat Islam. Ini undang-undang yang dibuat oleh Lord William Reid ataupun oleh Yahudi. Kita kena bagi tahu pada mereka. Mungkin diorang tak sedar ke, atau mereka sahaja tak sedar ke, ataupun mereka takut hilang kekayaan, hilang pangkat, hilang kemasyhuran. Sebab sistem ni dia mengangkat. Sebab tu Nabi berkata, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mereka yang di atas, mereka yang mentadbir akan terus kaya. Kenapa mereka terus kaya? Sebab semua pendapatan mereka yang dibayar gaji, menteri-menteri dibayar gaji apa semua kan, pendapatan mereka semua daripada hasil, kalau dikategorikan paksaan rakyat bayar cukai. Rakyat dizalimi untuk bayar cukai. Ini semua hasil pendapatan mereka ni lah. Sebab tu mereka letak macam-macam jenis cukai. Sebab tu gaji mereka besar-besar. Gaji menteri, kan? Gaji mereka orang-orang atasan ni. Gaji mereka basic saja dah RM10,000. Itu belum masuk allowance. Itu belum masuk jawatan. Jawatan ni gaji lain, jawatan ni gaji lain. Kalau ada dua jawatan, dua gaji dia pulun habis. Gaji mereka sampai ratusan ribu. Pension mereka puluhan ribu, ratusan ribu. Maksudnya mereka dah tak ada jawatan pun, mereka boleh goyang latu-latu macam tu je. Jadi sebab tu aku nak beritahu, kalau kita nak menyalak pun, kita tak boleh duduk dalam sistem ni. Sistem yang dibawa oleh Yahud dan Nasara ni. Kita kena bagi tahu pada pemimpin, tolonglah tukar. Sistem yang kita duduk hari ini, sistem yang Allah laknat, yang Allah tak reda. Sebab apa? Menzalimi ramai orang. Lepas tu pemerintah kita, mufti-mufti sepatutnya bagi tahu pada pemerintah supaya jangan buat hutang, jangan buat riba. Kita kena kembalikan balik undang-undang yang dibawa oleh Nabi, sistem khilafah. Itu yang kita kena angkat. Kalau kita tahu berapa tahun dah asal naik je menteri, parti-parti ni, benda perkara yang sama juga berlaku. Dia makin worse. Dia makin teruk. Sebab sistem ni, sebab tu Nabi beritahu, Shibran bi-shibrin wa zira'an bi-zira'in. Kita akan ikut sejengkal demi sejengkal. Hatta mereka masuk dalam lubang biawak pun kita akan ikut. Sebab sistem ni, dia tak buat kita ni secara total. Kita ikut masuk lubang biawak dengan diorang, tak. Dia sikit demi sedikit. Sebab tu daripada kita merdeka sampai sekarang, yang sekarang ni kita nampak worse.
Nampak worse zaman Anwar Ibrahim ni. Kan? Sebab kita kena faham menteri-menteri kita, dia tak masuk madrasah. Dia tak masuk sekolah agama. Mereka telah di-brainwash dekat barat. Mereka ni kebanyakan kelulusan daripada barat. Oxford, Stanford, apa lagi? Belah-belah Britain, UK. Mereka keluaran belah sana. Australia. Otak mereka telah didoktrin. Jadi apabila acuan-acuan ni mereka dah banyak belajar kat sana, maka bila mereka balik dan mereka dapat jawatan dan mereka mentadbir pun ikut cara barat. Dan kalau kita tengok pun sistem pendidikan kita memang sistem pendidikan yang pro kepada barat, bukan pro kepada Islam. Sebab tu dalam semua pengajian kita mana ada nama Allah. Dia tak selitkan nama Allah. Tak ada. Sedangkan Allah bagi tahu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh kehidupan kita kena bersandarkan dengan Allah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala asal kita ni kena solat 50 waktu kan. 50 waktu kita kena solat. Tapi Allah kurangkan. Allah nak tunjuk pada kita kenapa Allah suruh kita nak solat 50 waktu ni. 50 rakaat ke apa semua kan. Ini menunjukkan Allah nak kita hidup kerana Allah. Semua perbuatan kita, iqra'. Allah suruh iqra'. Iqra' pula kena bersabit dengan bacalah dengan nama. Kita kena baca dengan nama Allah. Semua pelajaran kita kena diselitkan dengan Allah. Tapi hari ni sistem pendidikan kita dekat sekolah, dekat universiti, semua pro kepada barat. Sebab tu kalau kita letak nama Allah, contoh insya-Allah, mereka tak bagi. Profesor-profesor mereka tak bagi. Orang-orang atasan yang sistem pendidikan ni semua pro kepada barat. Sebab tu kalau kita tengok percampuran lelaki wanita dalam sistem pendidikan kita, macam mana mereka menghalalkan riba dalam sistem sekolah, kan? Macam-macam lah. Kalau korang nampak, korang tengok, korang susuli dan korang ingat balik sistem sekolah, banyak kepada pro barat. Mereka tak ajar kita macam perubatan, kan? Mereka tak ajar kita perubatan Islam, mereka ajar perubatan barat. Dekat sekolah kita, makanan-makanan, kalau korang perasan, banyaknya lori-lori Milo, mereka memperkenalkan produk-produk produk Yahudi ni. Kesihatan kita pun pro kepada mereka. Nampak tak? Mereka tak kenalkan madu. Mereka tak nak kita semua sihat. Ini sistem yang kita duduk hari ni. Sebab tu hari ni macam kita tengok dia macam double standard. Sebab sistem ni yang kita duduk hari ni, sistem demokrasi sekular ni yang diangkat ni kan, dia takkan menangkan Islam. Dia akan menyusahkan Islam dan dia akan meragut iman orang-orang yang orang Islam lah. Dia tak akan boleh menyerah diri. Dia tak akan boleh jadi hamba Allah. Dia akan menjadi hamba sistem ni. Ini hakikat dia. Sebab tu first kali kita semua bersatu. Kita bukan bersatu untuk politik ni. Kita tak boleh bersatu dalam parti-parti politik ni. Tak boleh. Kita tak boleh bersatu. Kita kena bersatu dengan agama. Baru kita boleh bersatu. Sebab tu dalam rukun Islam, dalam rukun haji itu kesatuan. Meninggalkan kepentingan peribadi. Sebab tu kita pergi haji, kita semua pakai pakaian yang Allah tetapkan. Betul tak? Semua kita punya tengkolok ke, kita punya crown ke atas ke, pakaian kita ke, pakai tie ke, semua kita kena buka. Hanya dengan agama, dengan undang-undang Allah, dengan ketepatan, dengan setiap yang Allah tetapkan. Itulah hukum-hukum Allah tu, itulah kita kena ikut, barulah kita boleh bersatu. Barulah kita dapat prinsip haji tu. Sebab tu prinsip haji ni, kalau orang Islam kan, ada orang miskin, dia tak mampu nak menunaikan haji sebab harga nak pergi haji ni mahal kan. Adakah dia tak boleh amalkan Islam? Sebab dia kena bawa prinsip tu. Itulah prinsip haji. Banyak lagi kalau kita bongkarkan pasal rukun Islam. InsyaAllah, korang tolonglah kongsikan. Kita nak menyalak pun, ini sistem diorang. Tolong, okey? Apa pendapat korang? Komen dekat bawah.